Dia Bilo Cinta. Sekejap lagi Balong boleh buat satu TikTok dengan saya Balong. Apa? Bilo Cinta. Boleh? Nanti saya ajar. Okey. Kenapa 89? Kak, kenapa 89? Tak ada, 89 tu randomly je sebab Oh, tiba-tiba dah terkeluar nombor tu. Sebab sumbat dia 2-3 hari macam tak jalan. Lama sikit lah. Ya ke? Okey, tak apa, jawapan klise. Lagi? Bioretino boleh pakai hari-hari. Boleh? Boleh pakai hari-hari, tak masalah. Imbat acah. Siang malam boleh. Imbat acah. Jangan. Oh, tanya Kak Ia pasal kipas Kak. Kipas kenapa Kak? Kipas? Oh, Abang saya selalu buat les orang kan Abang Long. Lepas tu Abang Hil. Abang Hil selalu masuk les saya. Dia nanti dia masuk kan, dia komen kipas. Caps lock, kipas. Saya pun tak tahu. Oh, tak ingat ke? Kipas. Kenapa Kejadian kipas? Saya tak tahu. Oh, okey. Ini saya bukan buat tak tahu, saya betul-betul tak tahu. Kenapa Itu kipas? Kita tanya Hil lah. Dia berada di tempat kejadian. Oh. Okey. Kejadian apa Aduh, ini pun jawapan. Abang Long, ada orang tanya macam mana kenal Kak Long? London Bridge is falling down. London Bridge is falling down. Aduh, sakit. Itu saya ada. Oh, itu. Pakai ikut. Apa tadi soalan dia? Baca, saya nak ikut. Oh, Lepas tu Kak Long kata, kau jangan nak menyebut. Astagfirullahaladzim. Ragu. Tak payah tinggal Kak Ya. Saya bagi Adik, 25.7 ni tengok. Adik, betul kan balik nanti orang ingat betul, Dek? Tak. Kak Long ajak saya pergi UK. Kak Ya ajak kot. Masa tu saya segan dengan Abang Long sebab saya macam tak ready nak jumpa Abang Long lah. Tiba Tak ready pula. Kenapa? Adik pula tak ready. Tak, nervous. So tahun ni baru bukan macam tu. Astagfirullahaladzim, tak. Saya nervous nak jumpa Abang Long. Biar saya explain. Tak, masa tu Kak Long ajak saya pergi London. Masa tu saya cakap saya nervous. Saya takut nak jumpa Ijaz Fakri in real life. Oh, faham, So betul, tahun ni baru dapat jumpa Abang Long lah. Alhamdulillah lah. Abang pun ada macam kita jumpa celebrity crush kita minat, lepas tu bila jumpa kita macam kan, kita tersasar tau bang. Tersasar. Celebrity crush kau kan? Aku dia macam Anwar Zain, aku memang minat lagu-lagu Anwar Zain. jadi sikit. So bila jumpa dia Keabadian cinta. Cik. Ada orang tanya Abang Long, nak offer diri nak nyanyi lagu tu. London tu bulan berapa? Jangan tanya pasal nombor. Saya memang ada masalah. 12. 12. Sekarang bulan berapa Serius lah tak ingat. Bulan 4. Ada 4 bulan lah. Tak ingat. Ni, aduh dia cubit. Sakit lah kak, cubit. Tapi kan, masa sebelum tu kan, Waktu tak kenal. Dia tak kenal lah Mira Osman tu siapa. dia? Sebab dulu dia memang balik kerja tidur. Dia tak kenal orang. Sekarang lepas kerja gimana? Lepas tu, jangan tadi ni gila. Abang, Tidak kipas tu bergosip, kenapa? so tak boleh dengar kat sini. Bodoh, ada ni. Bang, kipas tu Kan main dia bergosip di luar kamera Ada store ada kosong lagi tak? Letak acar tak dalam ni? Masuk dah cadar dah stop. rasanya baca paling layak masuk store. Store tu kena besar. Memang. Lagi kau nak tanya apa?